Video ini adalah satu persembahan lanjut dengan tulisan aku mengenai bukit-bukit di Kuala Lumpur. Tajuk kali ini ialah bukit-bukit di sekitar Muara Bustak. Muara Bustak berarti Muara Lumpur, satu kalimat daripada bahasa orang Mandailing yang merupakan kumpulan pembuka Kuala Lumpur dan diketuai oleh Sultan Puasa. Video ini berpandu kepada buku Sultan Puasa, Founder of Kuala Lumpur, hasil usaha Abdul Razak Lubis, tahun 2018, cetakan terbaru 2023. Video ini merupakan koleksi rakaman video yang dirakamkan dalam waktu-waktu yang berbeza. Anda akan menonton kawasan letak kereta antara Menara Maybank dengan Bursa Malaysia, sekitar kuil Sri Ganeshar, Jalan Pudu Ulu, Menara Maybank, Siaran Maybank, Jalan Raja Chulan, Jalan Bukit Nanas yang membariskan Konvent Bukit Nanas, Sekolah St. John dan St. John Cathedral, dan Jalan Melaka dekat Masjid Jamek yang menempatkan Bank Muamalat. Akhir sekali, sudutan klip bersama penulis buku Pak Abdul Razak Lubis di Kuala Lumpur pada tahun 2024. Mohon komen, like dan subscribe Hey Paduka Wali di YouTube dan Simpang is Better di TikTok. Selamat menonton. Okay, aku sekarang berada di satu bukit yang aku percaya adalah bukit pokok trap. Nanti aku tunjuk balik di belakang ni, nanti kita akan buat satu pusingan. Di belakang ni kita akan nampak Bursa KL. Tapi yang kita tengok ni ada satu tanah lagi tinggi tu. Lagi tinggi daripada kawasan yang aku duduk ni. Lepas tu ada binaan lama. Saya pun tak pasti ini siapa punya tanah. Saya akan pusing balik. Tu bangunan tinggi tu. Sekarang ni aku berada di kawasan parking kenderaan berhadapan dengan Menara Maybank. Mana Bursa Kuala Lumpur yang seperti mana aku tulis dalam satu catatan ringkas mengenai bukit-bukit di Kuala Lumpur tu, dia di sebelah sini. Itu adalah Bursa KL. Aku jalan balik ke kawasan tengah parking kenderaan ni, dan kita dah dapat tengok Bursa Kuala Lumpur tu berada di sebelah kanan aku, dan Menara Maybank berada di sebelah kiri aku. Pada permulaan video tadi, dia berada di situ. Nampak tanah tu lagi tinggi. Pagar tu, lepas tu ada tanah lagi tinggi. Nampak tanah kosong. Tak tahu siapa punya tu, land fosil tu. Kalau ikut daripada buku Sultan Puasa, Founder of Kuala Lumpur, daripada Tuan Abdul Razak Lubis, berdasarkan kedudukan yang dilakarkan dalam buku tu, dan saya sangat percaya ini adalah Bukit Pokok Trap. Kawasan yang kita berjalan ni adalah Bukit Pokok Trap. Dan dalam tulisan saya juga ada, saya bagi tahu kata ada satu bukit dengan nama Bukit Rasam. Dia adalah satu bukit yang berada di tepi. Ada orang panggil apa, ledge, Bukit Pokok Trap. Yang sekarang ni jadi lokasi Menara Maybank. Ke situ. Inilah Bukit Rasam. Yang sebelum ada Menara Maybank ni, dia adalah ada binaan mahkamah ataupun bangunan polis dan mahkamah. Pada masa tu dipanggil nama Bukit Mahkamah. Jadi kalau ikut catatan ni pada orang-orang lama lah kan, tahun 80-an, masih ada lagi sebelum Menara Maybank ni dibina. Tengok balik. Ni adalah Bursa Malaysia. Kalau kita balik 200 tahun yang lalu, ini adalah Bukit Pokok Trap. Depan tu adalah Bukit Rasam. Mana Bukit Nanas? Nampak rimbunan hijau tu. Lepas tu ada Menara KL, kat situ Bukit Nanas. Ini daripada kawasan parking tadi. Yang kita nampak ada jalan menaik kan. Turun ni adalah turun ke Pudu Raya. Saya nampak dia menaik. Ini kawasan Kowe Hindu yang saya tahu Sri Ganesha lagi.
Nampak dia menurun. Ni kita ni sebenarnya berada di atas bukit. Ni Jalan Pudu Lama. Ni dah turun dah ni. Dia di kaki bukit. Depan ni pun saya berjalan turun ni, kaki bukit. Depan sana tu bangunan Cahaya Suria. Jalan nak masuk ke Metro Jaya kan. Tu dulu ni nama dia bukit ni adalah Bukit Rasam. Nampak bawah tu? Ni Pudu Raya. Turun ke bawah kaki bukit. Dulu ni pokok Bukit Rasam diketuai oleh Datuk Bandar Yasir. Selepas itu kumpulan orang Batu Bara yang diketuai oleh Datuk Dagang Nonggok. Selepas tu pula Tunku Kudin dan pasukan beliau membikin kota pertahanan di situ dan diberi nama Fort Kuala Lumpur. Manakala orang Mandailing menggelarkan puru pertahanan itu adalah Kubu Bukit Kota. Selepas itu kawasan ini ditinggalkan sehingga Tuan Syed Mansur dan kawan-kawan dari suku Hakka pula mengambil alih. Akhirnya selepas kebakaran besar dan banjir di Kuala Lumpur, British itu jam dalam proses penyusunan semula kota Kuala Lumpur dan telah membina bangunan polis dan selanjutnya bangunan mahkamah. Dan pada tahun 1984, di media Menara Maybank seperti yang kita lihat pada hari ini. Ni kita naik balik kan? Okey, kita mai boleh kata dekat puncak Bukit Rasam. Dulu kawasan ni adalah bangunan mahkamah. Sebelum mahkamah berpindah ke bangunan Sultan Abdul Samad, Menara Maybank. Depan tu Cahaya Suria. Sorry Cahaya Suria kat sini. Lepas tu belakang tu Pudu Raya. So Maybank pun dah nak pindah lah pergi ke bangunan yang lebih tinggi. So ni kosong lah. Siapa nak duduk sini kita tak tahu. Untuk catatan lah, first time aku main sini. Dari Bukit Rasam itu ada pula sebatang anak sungai yang diberi nama Sungai Rasam. Kalau ikut peta Kuala Lumpur 1875, 1878 dan peta 1882 hingga 1884, sungai ini mengalir ke Sungai Kelang. Air sungai ini jernih dan tobat atau kolam ikan Sultan Puasa ada di tepi sungai ini. Kalau ikut pemerhatian berdasarkan peta lama KL itu, laluan aliran Sungai Rasam itu bertemu dengan Sungai Kelang dekat sekitar bangunan Bank Muamalat pada hari ini. Dan bila kita tengok pada peta tahun 1895, lakaran Sungai Rasam itu telah tiada di dalam peta. KL weather ni dia macam British weather ya. Masa 10-15 minit dia boleh berubah daripada terang menerang hangat mampu jadi nak hujan. Jadi kita ambil sudut ke arah timur lah. Depan sana tu timur. Bangunan Bursa ni. Saya jalan sikit ke depan. Ni ala ke utara. North. Ala mata angin utara tu Menara Olympia. So depan ni ialah Menara KL. Hijau-hijau rimbun tu Bukit Nenas. Saya cuba nak pergi sebab dia gelap lah. So kita tahu ada jalan bawah ni. Biasanya orang buat jalan tu, manusia buat jalan di antara di lereng bukit lah. So jalan ni dibina di antara dua bukit, iaitu Bukit Nenas dengan Bukit Pokok Terak. Kat mana Bukit Bintang? Kat mana Bukit Timbalan?
kita nampak gereja tu, depan tu Bukit Selon. Saya pun tak pastilah Bukit Selon ni nama asal dia apa, tapi dalam bentuk, kalau nak dekat dengan kawasan sekarang tu Bukit Bintang, mungkin kawasannya adalah kawasan yang nama dia Bukit Bintang. Tengok jalan tu, yang ada orang duk jalan dekat zebra crossing tu. Ini adalah kawasan Bukit Pokok Terak. Ni yang hijau-hijau ni, ini adalah Bukit Nenas. Dulu sebelum tu nama kolonial dia Bukit Well. Lepas tu dah diserap, ditukar menjadi nama Bukit Nenas sehingga hari ini. Dia ada laluan tu tak salah pergi ke St. John, ke gereja apa semua tu, dia boleh turun balik dekat nombor 1 Jalan Ampang.